Pemain pertahanan kanan Buriram United dan Harimau Malaya, Dion Kools, semakin mendapatkan rentak cemerlang bersama kelabnya di Thailand. Pada aksi 16 terakhir Piala FA Thailand baru-baru ini, Dion Kools yang diletakkan sebagai pemain utama berjaya membantu pasukannya untuk meraih kemenangan menumpaskan Chiang Rai United. Bintang berusia 28 tahun itu meledak gol deras umpama peluru pada minit ke-42 selepas menerima hantaran daripada Supachai Chaidit. Video gol tersebut telah dikongsikan oleh Buriram United di laman YouTube rasmi kelab. Gol Kools itu menyalakan semula harapan Buriram dalam perlawanan tersebut selepas ketinggalan pada minit ke-17 menerusi pemain pertahanan Chiang Rai, Jordan Emaviwe. Perlawanan 90 minit berakhir dengan keputusan terikat 1-1 lalu memaksa perlawanan dilanjutkan ke 30 minit masa tambahan. Goran Kauzik menjadi wira Buriram apabila meledak jaringan kemenangan pada minit ke-111 hasil sepakan penalti sekaligus membawa Buriram mara ke suku akhir Piala FA. Jaringan Dion Kools itu merupakan jaringan keempat beliau bersama Buriram bagi saingan 2024-2025. Peranan yang dimainkan Kools di bahagian kanan Buriram nyata memberikan impak buat kelab gegasi Thailand itu dengan beliau turut merekodkan 8 bantuan gol setakat ini.